Akak sekarang betul-betul sedang memerlukan. Akak agak faham ni. Jom. Masa perjalanan ambil 4 jam. Assalamualaikum. Siapa yang komen kat TikTok tu? Akak. Akak nama apa? Saya datang dari KL tau. Datang dari KL datang kat sini. Akak dah nak berapa orang? 4 orang. Akak kerja apa sekarang? Kerja tak? Tak kerja. Suami tak sihat? Dia sama suami, anak pun sama suami. Mana pendapatan akak daripada mana? Di kampung lah, dia macam kerja tak orang tak terima sebab dia sakit. Sakit. Okay guys. Boleh guna lah. Apa boleh guna pak? Alhamdulillah. Ini saya belikan sikit makanan-makanan untuk yang ada dekat rumah. Yang akak boleh letak kat rumah lah. Ada susu apa semua kan. Bulan biasa untuk anak-anak akak berapa ni? RM600. RM600 satu bulan. Kalau saya bagi untuk satu bulan boleh? Boleh Okey, sekejap, tunggu sekejap. Okey. Satu lagi saya tanya akak. Motor tu boleh pakai? Pakai dua dah. Patah dua? Tu tongkat dengan kayu. Allah. Berapa kali wedding dah patah. Berapa kali welding patah? Boleh tak saya tengok? Motor ni dah tak boleh bawa lah. Saya ada satu surprise untuk akak. Ini adalah rezeki saya nak kongsikan dekat akak. Motor ni, okey? Allah sayang akak. Kau jangan pay pula. Saya harap apa yang saya bagi ni dapat memberi manfaat sikit lah pada akak. Dapat hantar anak kat sekolah ke, untuk guna apa-apa ke. Ini adalah rezeki untuk akak juga abang lah. Doakan saya supaya saya dapat bantu lebih ramai orang dan lebih manfaat kepada orang. Okey?